Tidak adil jika segala kesalahan hanya diletakkan di bahu ibu bapa. Sudah sampai masanya kuasa guru dikembalikan. Itu yang ditegaskan seorang pemerhati susulan kenyataan Profesor Dr. Anwar Ahmad yang menyarankan supaya tindakan undang-undang dikenakan terhadap ibu bapa pelajar yang melakukan kesalahan. Pemerhati menegaskan didikan kepada pelajar sememangnya harus bermula dari rumah dengan penerapan nilai-nilai murni dan akhlak sejak kecil daripada ibu bapa sendiri. Namun kata pemerhati tidak adil jika semua pihak menyalahkan ibu bapa semata-mata apabila anaknya melakukan sesuatu kesalahan atau jenayah. Pemerhati turut menyuarakan perbezaan zaman dahulu dan sekarang yang mana para pelajar masa kini sudah tidak gerun dan hilang rasa hormat terhadap tenaga pendidik. Itu kerana guru-guru tidak lagi mempunyai kuasa mengambil tindakan tegas apabila berlaku kesalahan. Katanya kuasa guru yang terhad menyebabkan pelajar semakin berani bertindak sesuka hati tanpa menghiraukan disiplin dan peraturan sekolah. Justeru bagi pemerhati, situasi ini bukan sahaja mengganggu sistem pendidikan, malah menghakis nilai hormat antara murid dan guru. Pemerhati menegaskan sudah tiba masanya semua pihak berfikir secara rasional, undang-undang tidak seharusnya berat sebelah dan kuasa mendidik guru perlu dihormati serta dipulihkan. Ikut hati mati, ikut rasa binasa, jangan sampai anak-anak jadi rosak hanya kerana kita tak berani bertegas dari awal.